Jangan sesekali beli SIM card ni kalau korang tak nak rugi duit. Ramai yang tersilap pilih pack, hujung-hujung menyesal. SIM card ni ada 3 jenis pack combo. Dalam video ni, aku akan terangkan secara ringkas. Please stay sampai habis. Pertama, pack light. Dapat 20GB data, takaful kemalangan 30,000 dan khairat kematian 500 secara percuma. Pack ni tak ada plan bulanan dan sesuai untuk dijadikan tester. Kalau nak buat affiliate, jangan ambil pack ni. Korang rugi sebenarnya. Kedua, Pack Pro. Pack ni dah tersedia plan 35. 150GB data, unlimited call, takaful kemalangan 30,000, insurans nyawa 4,000 atau khairat kematian 500 secara percuma. Pack Pro ada banyak variasi. Antara yang hot adalah Pro 35, Pro 50, Pro 60. Rujuk leader korang kalau nak upgrade. Ketiga, Pack Beast. Pack ni dah tersedia plan 60. 500GB data, unlimited call, takaful kemalangan 50,000, insurans nyawa 4,000 atau khairat kematian 500. Korang nak buat affiliate telco secara serius, aku sarankan guna Pack Pro atau Pack Beast. Insentif dan perlindungan Pack Beast antara yang paling besar. Sebelum korang pilih mana-mana pack, tengok dulu video penerangan yang aku dah sediakan. Nak aku bantu pilih pack mana yang sesuai dengan korang? Komen nak? Atau boleh check profile sekarang sebelum korang lupa.